10 makanan Malaysia yang orang luar anggap jijik. Korang setuju tak? Kita sebagai orang Malaysia kadang-kadang geli tengok orang luar punya makanan. Contoh macam taratula goreng, balut keju berulat. Kita tengok makanan-makanan tu automatik rasa, serius lah ada orang nak makan. Tapi korang kena tahu juga benda yang sama berlaku kat orang luar bila tengok makanan kita. Dia pun rasa benda yang kita biasa makan tu pelik, loya dan menjijikkan. Jadi, tanpa segan silu, apa kata kita senaraikan 10 makanan bagi kita biasa tapi bagi orang luar jijik. Nombor 10, durian. Benar, raja segala buah yang kita tergila-gila dan agungkan ni dianggap jijik oleh orang-orang luar. Sebagai orang Malaysia, kita bangga dengan durian Malaysia macam Musang King, Blackthorn yang harga memang melambung gila. Tapi bagi Mak Saleh, diorang rasa geli nak makan. Diorang kata bau durian ni macam stokin busuk. Ada kata bau macam kentut. Ada kata bau macam bangkai. Lepas tu tekstur pula lembik, berair. Belum masuk mulut pun ramai yang rasa nak muntah. Kalau masuk mulut, diorang rasa menyesal. Sebab tu banyak tempat, lebih-lebih lagi hotel akan letak no durian allowed. Tapi ada juga Mak Saleh yang beranikan diri makan. Lepas tu bila dah lama dah makan, jatuh cinta. Baru diorang tahu nikmat kehidupan yang sebenar. Tapi bagi orang Malaysia lain, bau yang kuat tu lagilah kita suka. Kalau durian tak ada bau tu memang tak naklah kita nak beli. Tak aca. Get it down. Get it down. Oh, come on. Nombor 9, budu. Budu sedap weh. Masuk kategori kau kena lahir sini baru faham kesedapan dia. Budu ni sebenarnya ikan bilis yang diperam lama gila sampai jadi cecair pekat. Bila buka botol, bau dia bukan sekadar bau kuat tapi bau yang ada karakter. Orang luar tengok warna pun dah confused. Ni sos ke bahan kimia? Tapi bila kita makan dengan nasi panas, ulam, sambal, limau sikit, memang enjoy. Bagi orang luar, kita macam makan benda yang expired. Tapi budu ni terhasil oleh fermentasi. Proses ni sebenarnya bukan sekadar buat dia rasa unik, tapi dia juga bantu naikkan kandungan prebiotik yang bagus untuk sistem pencernaan dan boleh sokong sistem imun badan. Kita mungkin tak fikir semua tu masa makan, tapi secara tak langsung, badan kita dapat manfaat tu setiap kali kita makan budu. Sedap doh. Kalau orang Korea ada kimchi, kita ada budu. Nombor 8, tempoyak. Kalau durian yang fresh pun orang luar geli, ini kan pula tempoyak. Tempoyak ni durian yang dah diperam sampai naik bau lain macam. Kalau durian biasa dah kuat, tempoyak ni lagi bau dia bapak kuat. Orang luar tengok benda ni macam kau biar betul buah rosak lepas tu kau masak. Tapi sebenarnya proses fermentasi tempoyak ni juga menghasilkan bakteria baik yang bantu kesihatan usus. Bila dimakan dalam gulai ikan atau sambal, dia bukan sekadar bagi rasa masam dan lemak yang unik, tapi juga bantu tambah selera makan. Nombor 7, petai. Petai pula lain cerita. Sebab dia bukan fermentasi, tapi dia punya bau memang boleh buat orang tak biasa bau boleh pengsan. Lepas makan, memang satu badan boleh tinggal jejak. Dari nafas sampai air kencing, semua boleh berubah bau. Tapi dari segi nutrisi, petai ini sebenarnya kaya dengan serat vitamin C, potasium dan ada juga sebatian yang bantu kesihatan buah pinggang dan boleh bantu kawal tekanan darah. Orang luar mungkin tak boleh handle bau dia, tapi kita tahu nilai dia bukan pada bau tapi pada rasa. Nombor 6, belacan. Belacan pula walaupun sebelum dimasak bau dia boleh buat orang luar terus undur diri. Sebenarnya dia juga hasil fermentasi udang kecil yang bila digunakan dalam masakan dia jadi sumber rasa umami yang kuat. Umami ni penting sebab dia buat makanan rasa lebih padu tanpa perlu banyak garam atau bahan tambahan lain. Jadi walaupun nampak simple, belacan sebenarnya salah satu penambah perisa semula jadi yang paling kuat dalam masakan kita. Nombor 5, kaki ayam. Bukan kaki ayam maksud tak pakai slipper, tapi memang betul-betul kaki ayam. Ini antara benda yang paling ramai orang luar tak boleh belah. Kita makan, kita hisap,
kita kunyah. Tapi bagi orang luar, ia nampak menggelikan. Diorang akan tanya, dah kenapa pula pergi makan kaki ayam, dah tak ada isi lain ke? Diorang bayangkan ayam jalan, lepas tu kita ambil kaki dia, masak, makan. Kita pula akan kata, bapak sedap makan kaki ayam weh. Orang luar nampak kaki ayam ni menggelikan, tapi orang kita suka pelahap kaki ayam. Kaki ayam ni sebenarnya kaya dengan kolagen dan bagus untuk kulit, sendi dan kesihatan tisu badan. Sebab tu dalam setengah sup kaki ayam digunakan untuk bagi rasa pekat dan juga manfaat kesihatan, terutamanya untuk yang nak jaga sendi dan kulit. Nombor 4, paru goreng. Ini organ dalaman. Bila kita goreng rangup, dia jadi macam snack. Tapi orang luar punya mindset lain macam. Dia nampak organ maknanya jijik dan tak boleh makan. Kita pula dah biasa, asal goreng crispy, masin sikit terus jadi lauk yang sedap. Padahal dari sudut nutrisi, organ dalaman sebenarnya kaya dengan zat besi dan vitamin B12 yang penting untuk darah dan tenaga badan. Bagi orang luar, organ haiwan ni patut buang. Tapi bagi kita, tak elok lah bazir. Organ pun kita jadikan santapan. Nombor 3, telur separuh masak. Kepada yang tak tahu, telur separuh masak ni orang kita je suka makan. Lebih-lebih lagi waktu breakfast. Kalau tanya orang Indonesia pun, diorang tak makan telur cair-cair ni. Mak-mak Saleh pula overthinking, takut dengan salmonella, takut bakteria sebab telur ni tak masak betul. Tapi bagi orang Malaysia, telur cair ni memang nikmat. Boleh makan begitu sahaja, boleh letak atas roti canai, letak atas roti bakar. Memang rasa semangat nak mulakan harian. Telur separuh masak ni merupakan protein yang senang nak makan, tak payah penat nak kunyah-kunyah. Nombor 2, cencaluk. Cencaluk ni pula mungkin antara benda yang paling kuat dari segi bau sebab dia juga hasil fermentasi udang kecil yang diperam dengan garam. Tapi seperti makanan fermentasi lain, dia kaya dengan bakteria baik yang bantu sistem pencernaan. Dia juga rasa unik yang susah nak replicate dengan bahan lain. Sebab tu, walaupun bau dia kuat, dia tetap ada tempat dalam makanan tradisi kita. Nombor 1, ikan masin. Simple tapi legend. Ikan yang dikeringkan, masin gila, bau kuat. Tapi bila goreng, makan dengan nasi, sambal belacan, dia jadi comfort food level tinggi. Orang luar tak boleh handle bau ikan masin, apatah lagi nak makan. Orang luar akan pelik. Asal kita nak makan ikan rasa masin gila macam ni, baik makan garam je. Tapi bagi kita, ada ikan masin baru ngam. Dari segi kesihatan, ikan masin memang tinggi protein, tapi perlu makan dengan sederhana sebab kandungan garam yang tinggi. Jadi itulah senarai 10 makanan yang kita suka tapi orang luar anggap jijik. Persoalannya sekarang, kalau kau bawa masuk foreigner datang Malaysia, kau nak bagi dia rasa durian dulu ke ataupun terus bagi dia makan budu? Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa tengok juga video 22 makanan paling jijik di dunia. Senarai makanan dalam video tu boleh buat korang muntah.